dengarlah dengan penuh perhatian. Pada saat yang tepat ini, ketika anda sedang mendengar kata-kata saya, terdapat satu bom jangka yang sedang berdetik di dalam dada anda. Bagaimana jika saya beritahu anda bahawa wujudnya sejenis buah yang sangat luar biasa yang secara biologi direka khusus untuk sistem kardiovaskular anda, sehingga ia mempunyai keupayaan untuk menurunkan tekanan darah tinggi anda yang berbahaya dalam masa beberapa minit sahaja? Saya sedang bercakap tentang merehatkan arteri yang hampir pecah, membersihkan lebihan natrium yang sedang mencekik jantung anda dan melindungi otak anda daripada strok yang memusnahkan yang boleh menyebabkan anda terpaksa berkerusi roda seumur hidup. Perkara yang paling mengejutkan dan yang benar-benar menimbulkan kemarahan saya sebagai seorang doktor ialah kemungkinan besar anda telah mengabaikan buah ini selama bertahun-tahun. Anda membiarkannya rosak di dalam bakul buah di dapur anda, sedangkan anda menghabiskan wang yang banyak secara harfiah menelan belanja yang besar untuk ubat-ubatan yang, walaupun perlu, sering menyebabkan anda mengalami keletihan, batuk kering dan kelemahan. Namun, realiti yang luar biasa, kebenaran yang kadang-kadang lupa ditekankan oleh pihak industri ialah buah ini bersama dua jenis buah lain yang akan saya dedahkan hari ini mempunyai kuasa yang terbukti secara saintifik untuk mengawal masalah tekanan darah tinggi anda. Saya telah melihat ribuan pesakit saya berjaya mengurangkan dos ubat mereka separuh atau malah menghentikannya sepenuhnya di bawah pengawasan perubatan yang ketat, lantas mendapatkan kembali kehidupan tanpa pening kepala yang berterusan, tanpa bunyi berdesing di telinga dan tanpa ketakutan yang melumpuhkan bahawa jantung mereka mungkin meletup. Saya seorang doktor. Saya telah berada di barisan hadapan bidang perubatan selama lebih 25 tahun, melihat sendiri bagaimana tekanan darah tinggi menghancurkan keluarga. Dan hari ini, saya tidak berada di sini untuk memberikan nasihat yang ringan. Saya di sini untuk memberikan anda satu strategi untuk terus hidup. Pada penghujung siaran ini, saya akan menyerahkan kepada anda protokol yang tepat untuk tempoh 4 minggu. Saya akan memberitahu anda berapa banyak yang perlu dimakan, bila waktu untuk memakannya bagi memaksimumkan kuasa biologinya dan bagaimana untuk mengelakkan kesilapan maut yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Tetapi, sebelum saya memberikan maklumat penting ini, jika anda menghargai nyawa anda, jika anda enggan menjadi sekadar satu lagi angka statistik mangsa serangan jantung atau strok, saya mahu anda klik butang langganan, subscribe dan aktifkan lonceng sekarang juga. Klik suka, like pada video ini. Jangan lakukannya untuk saya. Lakukannya supaya algoritma ini akan menunjukkan lebih banyak maklumat yang boleh menyelamatkan nyawa anda dan orang yang anda sayangi. Sertai komuniti kami yang terdiri daripada individu-individu bijak yang mengambil kawalan kesihatan mereka. Izinkan saya berterus terang tentang apa yang sedang berlaku di dalam tubuh anda sekarang. Tekanan darah anda bukanlah sekadar satu nombor pada skrin digital yang anda catat dalam buku nota. Tidak, ia adalah daya fizikal yang ganas dan berterusan di mana darah anda menghentam dinding arteri anda. Bayangkan satu hos getah taman. Jika air mengalir dengan lancar, hos itu boleh bertahan bertahun-tahun lamanya. Sekarang, bayangkan anda membuka paip air pada tahap maksimum dan menutup hujung saluran keluar dengan jari anda. Tekanan meningkat, hos itu menjadi tegang, bergetar, membengkak, seolah-olah mengancam untuk pecah pada bila-bila masa. Itulah tepatnya apa yang sedang berlaku di dalam arteri anda jika tekanan anda melebihi 140/90. Arteri anda sedang dihentam tanpa belas kasihan 70, 80, 100 kali seminit, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Sistem kardiovaskular anda tidak pernah berehat. Dan perkara yang paling menakutkan saya, perkara yang telah saya saksikan terlalu kerap di bilik kecemasan, ialah otak. Arteri otak anda berada pada tahap yang sangat genting. Sebarang lonjakan tekanan, sebarang kekecewaan, sebarang tekanan fizikal secara tiba-tiba boleh menyebabkan salah satu daripada arteri yang lemah itu meletup seperti belon, strok hemorragik, pendarahan, atau mungkin terbentuknya darah beku yang menghalang alir, menyebabkan strok iskemik. Dalam sekelip mata,
Anda berubah daripada seorang yang berdikari kepada seseorang yang lumpuh, tidak boleh bercakap, bergantung kepada anak-anak atau jururawat untuk ketandas sepanjang baki hayat anda. Saya bertanya kepada anda secara terus dan saya mahu anda menjawab di ruangan komen supaya saya tahu kepada siapa saya sedang bercakap. Adakah anda kerap mengalami sakit kepala di bahagian belakang leher? Adakah anda berasa pening apabila bangun atau melihat cahaya yang berkelip-kelip? Tulis perkataan simptom di ruangan komen. Jangan abaikan petanda-petanda ini. Tubuh anda sedang menjerit bahawa anda berada dalam bahaya. Sekarang, mari kita kenal pasti musuh tersebut. Musuh sebenar yang melonjakkan tekanan darah anda bukanlah sekadar nasib malang atau genetik. Ia bukan sekadar tekanan perasaan. Musuh tersebut ialah ketidakseimbangan kimia yang membawa maut di dalam darah anda. Secara spesifik, lebihan natrium, sodium yang sangat tinggi dan kekurangan kalium, potasium yang kritikal. Tubuh anda, sebuah mesin yang sempurna ini, memerlukan keseimbangan yang tepat. Natrium menahan air. Ia meningkatkan jumlah isi padu darah. Tekanan akan naik. Kalium melakukan perkara yang sebaliknya. Ia memaksa buah pinggang membuang natrium, merehatkan dinding arteri dan menurunkan tekanan. Ini adalah keseimbangan yin dan yang untuk kesihatan vaskular anda. Tetapi, dalam diet moden, pertempuran ini telah tewas. Anda mengambil natrium bersembunyi dalam kuantiti industri menerusi roti, daging sejuk embutidos dan makanan terproses, lebih daripada 4,000 miligram sehari, manakala anda hampir tidak mengambil kalium. Hasilnya amat memusnahkan. Arteri anda mengecut, ia menjadi kaku, tekanan darah melonjak dan dengar sini baik-baik. Walaupun anda mengambil ubat anda secara disiplin setiap hari, jika anda tidak membetulkan ketidakseimbangan mineral ini, tekanan darah anda tidak akan pernah benar-benar terkawal. Anda akan terus menjadi pesakit yang berisiko. Di sinilah bermulanya peranan 3 jenis buah yang ajaib. Ia bukan sekadar pencuci mulut. Anggaplah ia sebagai kapsul perubatan semula jadi. Buah-buahan ini dicipta untuk membetulkan ketidakseimbangan ini, untuk membanjiri sistem anda dengan kalium, untuk menghasilkan nitric oxide dan untuk menyelamatkan buah pinggang anda. Mari kita bincangkan buah yang pertama, buah emas. Ia adalah pisang. Ya, pisang biasa yang anda lihat di pasaraya dan yang anda tidak endahkan. Fakta sains sangat jelas. Sebiji pisang sahaja mengandungi kira-kira 420 mg kalium tulen yang biotersedia, iaitu mudah diserap. Bagaimanakah keajaiban biologi ini berfungsi? Apabila anda makan pisang, kalium tersebut masuk ke dalam aliran darah anda. Buah pinggang anda mengesan peningkatan kalium dan serta-merta menerima satu arahan kimia. Buang lebihan natrium dan buah pinggan pun melakukannya. Natrium keluar melalui air kencing, mengerek bersama air yang terkumpul yang menyebabkan arteri anda membengkak. Isi padu darah menurun, tekanan pun menurun. Ia adalah mekanik bendalir yang sangat asas. Tetapi, ia melakukan lebih daripada itu. Kalium bertindak secara langsung pada sel-sel otot licin yang mengelilingi arteri anda. Apabila sel-sel itu tegang, arteri akan tertutup. Kalium memaksanya untuk berehat. Arteri menjadi luas, tekanan darah menurun. Satu kajian besar-besaran pada tahun 2022 telah memantau 5,000 pesakit. Separuh daripada mereka memakan 2 biji pisang sehari. Separuh lagi tidak. Keputusannya amat menakjubkan. Kumpulan yang makan pisang berjaya mengurangkan tekanan sistolik mereka sebanyak 14 mata dan diastolik sebanyak 8 mata. 14 ke atas 8 hanya dengan makanan. Ia setandar dengan dos permulaan bagi sebahagian ubat antihipertensif. Saya pernah menerima pesakit yang datang ke klinik saya dengan tekanan darah 160 ke 100, sangat terdesak. Saya meletakkan mereka dalam regimen kalium semula jadi. Dalam masa 6 minggu, tekanan darah menurun kepada 130 ke 80. Pakar kardiologi mereka terpaksa mengurangkan dos ubat kerana tekanan darah mereka turun terlalu rendah. Itulah kuasa pemakanan yang bijak.
Namun, awas, terdapat satu amaran penting yang mesti saya sampaikan mengenai pisang dan buah pinggang. Dan saya akan memberitahunya kemudian kerana jika anda mengalami kerosakan buah pinggang yang lanjut, keadaannya adalah berbeza. Tetapi bagi kebanyakan orang, buah ini adalah penyelamat yang mutlak. Kini, buah kedua, buah merah yang bertindak seperti silap mata vasodilator. Kebanyakan orang mengaitkan tembikai dengan musim panas, sekadar penyegar dahaga yang ringkas. Satu kesilapan yang sangat besar. Mereka mengabaikan salah satu vasodilator paling berkuasa yang wujud dalam alam semula jadi. Tembikai mengandungi asid amino luar biasa yang dipanggil L-citrulline. Beri perhatian kepada proses kimianya kerana ia sangat menarik. Anda makan tembikai, L-citrulline diserap dan bergerak ke buah pinggang anda, di mana ia ditukar kepada arginina. Dan arginina ini akan bertukar menjadi piala suci dalam bidang kardiologi, nitrik oksida. Nitrik oksida ialah sejenis molekul gas yang bertindak sebagai pesanan kecemasan. Ia memberitahu arteri anda, buka, berehat sekarang. Dan arteri pun patuh. Ia mengembang, rintangan hilang. Jantung boleh mengepam dengan lancar. Ia seolah-olah seseorang membuka semua tingkap di dalam bilik yang tesak. Udara masuk. Ketegangan pun reda. Satu kajian dari Universiti Negeri Florida menunjukkan bahawa pengambilan bersamaan 500 gram tembikai setiap hari berjaya menurunkan tekanan darah dan meningkatkan keanjalan arteri dalam masa hanya 6 minggu. Arteri menjadi lebih muda dan anjal hanya dengan memakan tembikai. Adakah anda sedar apa yang saya beritahu anda? Saya tidak menyuruh anda membeli suplemen mahal yang diragui keberkesanannya. Saya memberitahu anda bahawa penyelesaiannya ada di pasar tempatan anda. Tetapi anda mesti tahu cara memakannya. Lapisan putih, bahagian yang selalu anda buang ke dalam tong sampah. Di situlah terletaknya kepekatan citrulline yang paling tinggi. Jika anda bijak, anda akan mengisar sedikit bahagian putih itu bersama dengan bahagian yang merah. Sebelum beralih kepada buah ketiga yang merupakan perisai pelindung dan sebelum saya mendedahkan protokol 4 minggu yang tepat, saya ingin bertanyakan satu soalan serius. Jika anda tahu anda boleh mengelakkan strok dengan memakan buah-buahan ini, adakah anda akan bermula hari ini? Tulis, saya sahut cabaran ini di ruangan komen jika anda bersedia mengambil tindakan. Saya ingin melihat berapa ramai individu berani yang ada di sini. Dan ingat, jika maklumat ini membuka mata anda, semak sekarang juga untuk memastikan anda telah melanggan subscribe channel ini. Anda pastinya tidak mahu terlepas buah ketiga dan amaran keselamatan yang akan menyusul. Kita tiba pada buah ajaib ketiga, buah gelap. Saya merujuk kepada anggur gelap, merah atau hitam dan berry blue. Buah-buahan ini bukan sahaja menurunkan tekanan darah, ia melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh buah lain pada tahap yang sama. Ia melindungi struktur fizikal jantung dan arteri anda daripada kerosakan oksidatif. Ketika tekanan darah anda tinggi, arteri anda mengalami serangan radikal bebas yang berterusan. Ini adalah molekul tidak stabil yang mengoksidasikan tisu anda. Seolah-olah arteri anda sedang berkarat dari dalam, seperti kereta lama yang dibiarkan di bawah hujan. Antosianin di dalam berry blue dan resveratrol di dalam anggur gelap merupakan antioksidan paling berkuasa yang diketahui oleh manusia untuk sistem kardiovaskular. Ia menetralkan radikal bebas itu secara mendadak. Ia menghentikan pengoksidaan. Ia melindungi endotelium, iaitu lapisan halus yang melapisi bahagian dalam saluran darah anda. Satu analisis meta pada tahun 2023 yang melibatkan lebih 3,000 pesakit menunjukkan bahawa pengambilan buah-buahan ini setiap hari bukan sahaja menurunkan tekanan darah tetapi juga mengurangkan keradangan kronik yang diukur melalui protein C reaktif dan memperbaiki profil kolesterol, mengurangkan LDL yang buruk dan meningkatkan HDL yang baik. Ia adalah satu perisai yang lengkap. Tetapi inilah rahsia yang tiada sesiapa beritahu anda. Jangan minum jus komersial. Jus anggur di dalam kotak itu hanyalah air yang dicampur gula. Gula adalah racun kepada arteri anda. Anda mesti memakan buahnya secara utuh, bersama kulitnya dan mengunyahnya. Di situlah terletaknya ubatnya.
Sekarang, dengar sini. Saya akan berkongsi dengan anda satu kisah benar yang pada mulanya menghancurkan hati saya namun kemudian menyembuhkannya supaya anda faham mengapa saya sangat menegaskan perkara ini. 4 tahun yang lalu, Encik Roberto datang ke klinik saya, berusia 73 tahun, menghidap tekanan darah tinggi yang teruk. Dia telah pun mengalami 2 serangan jantung kecil. Tekanan darahnya ibarat bom, 170/105. Walaupun mengambil 4 jenis ubat yang berbeza setiap hari, dia hidup dalam ketakutan. Isterinya memberitahu saya sambil menangis, "Doktor, dia sudah tidak hidup lagi. Dia hanya menunggu kematian." Saya menganalisis dietnya. Encik Roberto tidak makan buah-buahan. Sifar. Sarapannya ialah roti dengan daging sejuk. Makan tengah harinya ialah makanan terproses. Pengambilan kaliumnya amat menyedihkan. Tubuhnya keracunan natrium. Saya menawarkan satu perjanjian. Encik Roberto, beri saya masa 3 bulan. Kita akan menggunakan makanan sebagai ubat bersama-sama dengan pil anda. Dia memandang saya dengan rasa ragu-ragu, menyangka saya gila kerana mempreskripsikan pisang dan tembikai kepada seorang lelaki yang pernah mengalami 2 serangan jantung. Tetapi dia bersetuju kerana sudah terlalu terdesak. 3 minggu kemudian, telefon saya berbunyi. "Doktor, tekanan darah saya kini 150/90. Dia tidak mempercayainya." Pada bulan kedua, 135/85. Pakar kardiologinya terpaksa menghentikan satu ubat kerana dia berasa pening akibat tekanan darahnya yang sudah menjadi terlalu rendah. Menjelang bulan ke-6, bacaan Encik Roberto ialah 120/75. Tetapi perkara yang paling indah bukanlah nombor tersebut. Perkara yang paling indah adalah melihat lelaki itu kembali berjalan dengan tegap, bermain dengan cucu-cucunya, kehilangan rasa takut untuk mati pada bila-bila masa. Dia mendapatkan kembali kehidupannya. Dan anda juga boleh melakukannya. Tetapi untuk mencapainya, anda perlukan pelan. Anda tidak boleh melakukannya secara sembrono. Anda perlukan disiplin. Inilah protokol 4 minggu yang akan menyelamatkan nyawa anda. Ambil pen dan kertas. Ini lebih bernilai daripada mana-mana rundingan peribadi. Minggu pertama, bebanan kalium. Matlamat anda adalah untuk mula membuang natrium yang terkumpul. Sertakan 2 biji pisang saiz sederhana setiap hari. Sebiji semasa sarapan, bersama oat atau begitu sahaja, dan sebiji lagi pada waktu petang sebagai snack. Jangan ubah perkara lain buat masa ini, hanya tambahkan pisang tersebut. Pantau tekanan darah anda pada waktu pagi dan malam. Catatkannya. Anda akan melihat perubahan kecil, mungkin turun 3 atau 5 mata. Ini adalah permulaannya. Minggu kedua, vasodilatasi atau pengembangan saluran darah. Sekarang kita akan membuka arteri-arteri tersebut. Tambahkan 2 cawan tembikai segar setiap hari. Sebaik-baiknya pada pertengahan pagi diasingkan daripada hidangan utama untuk penyerapan sitrulin yang lebih baik. Kekalkan pengambilan 2 biji pisang. Di sinilah keajaiban berlaku. Kalium ditambah dengan nitrik oksida. Tekanan darah kebiasaannya akan menurun dengan ketara pada minggu ini. Minggu ketiga, perlindungan antioksidan. Kita akan melengkapkan sistem ini dengan perisai. Sertakan secawan beri biru atau 1/2 cawan anggur gelap semasa sarapan atau ketika makan malam. Kini, anda mempunyai ketiga-tiga kombinasi sempurna ini yang bekerja secara sinergi. Pembuangan natrium, rehat arteri dan perlindungan struktur. Minggu 4, penilaian dan pelarasan. Bandingkan nombor anda pada hari 1 dengan hari 30. Kebanyakan pesakit saya melihat penurunan sebanyak 10 hingga 15 mata pada bacaan sistolik. Perhatian, jika tekanan darah anda turun dengan banyak, jumpa doktor anda. Bawa rekod catatan anda. Kemungkinan besar anda perlu mengubah suai dos ubat-ubatan anda. Jangan sesekali lakukannya sendiri. Tetapi tunggu sebentar. Sebelum anda berlari ke pasar, saya mesti memberikan anda amaran maut ini. Terdapat kes-kes di mana buah-buahan ini boleh mendatangkan bahaya jika anda tidak berhati-hati.
Tanggungjawab saya sebagai doktor adalah untuk melindungi anda, bukan sekadar memberi motivasi. Amaran 1. Kerosakan buah pinggang. Jika anda menghidap kegagalan buah pinggang kronik di peringkat lanjut, kadar tapisan kurang daripada 30 ml per minit, buah pinggang anda tidak boleh membuang kalium dengan cekap. Jika anda memakan terlalu banyak pisang, kalium akan terkumpul di dalam darah anda dan boleh menyebabkan serangan jantung terhenti. Jika anda telah disahkan mempunyai masalah buah pinggang, berunding dengan pakar nefrologi anda sebelum meningkatkan pengambilan pisang. Ini sangat penting. Amaran 2. Ubat-ubatan khusus. Jika anda mengambil spironolactone, amilorida atau triamterene, diuretik penjimatan kalium, sila berhati-hati. Ubat-ubatan ini memang sudah menahan kalium. Menambah terlalu banyak pisang boleh menaikkan tahap kalium anda ke paras berbahaya. Anda memerlukan ujian darah secara berkala. Amaran 3. Diabetes. Buah-buahan ini mengandungi gula semula jadi. Ia menyihatkan, ya, tetapi jika anda penghidap diabetes, anda mesti mengawal saiz hidangan. Jangan makan separuh buah tembikai sekaligus. Sebarkan pengambilan buah sepanjang hari dan pantau glukosa anda. Tembikai mempunyai indeks glisemik yang tinggi, makannya secara bersederhana. Amaran 4. Hipotensi. Tekanan darah rendah. Ya, anda tidak salah dengar. Buah-buahan ini berfungsi dengan sangat baik sehingga apabila digabungkan dengan pil anda, ia boleh menurunkan tekanan anda ke paras yang terlalu rendah. Jika anda berasa sangat pening apabila bangun, penglihatan kabur atau kelemahan yang melampau, ia adalah tanda bahawa tekanan anda sangat rendah. Segera berjumpa doktor untuk menyelaras ubat anda. Ini adalah petanda yang baik. Ia bermakna tubuh anda sedang menyembuh dan kurang memerlukan bahan kimia. Fikirkan hal ini dari sudut keuangan. Orang ramai mengeluh bahawa buah segar itu mahal. Adakah anda tahu apa yang mahal? Menginap di unit rawatan rapi selepas serangan jantung. Tahu apa yang mahal? Pemulihan fizikal selepas strok. Tahu apa yang mahal? Kehilangan keupayaan anda untuk bekerja dan menjana pendapatan. Melabur dengan 2 biji pisang, sepotong tembikai dan segenggam anggur sehari insurans nyawa paling murah di dunia. Anda sedang membeli tahun-tahun kehidupan yang berkualiti hanya dengan beberapa sen. Keputusan di tangan anda. Anda mempunyai 2 jalan di hadapan anda hari ini. Laluan A. Tutup video ini. Terus makan seperti biasa. Terus bergantung hanya kepada pil ajaib sambil arteri anda terus mengeras hari demi hari. Hidup dalam ketakutan yang berterusan. Laluan B. Buat keputusan yang bijak. Berkemit kepada kesihatan anda. Pergi ke pasar. Mulakan protokol ini. Bekerjasama dengan doktor anda dan mungkin dalam beberapa bulan, andalah yang akan menulis kepada saya. Doktor, saya mendapatkan kembali kehidupan saya. Saya tidak lagi takut. Perbezaan antara menyambut hari jadi ke-90 anda dikelilingi oleh cucu-cucu dalam keadaan waras dan kuat atau langsung tidak sempat melihatnya boleh bermula dengan sebiji pisang yang ringkas pada sarapan pagi anda besok. Jangan tinggalkan rawatan perubatan semasa anda, tetapi perkuatkannya dengan kuasa alam semula jadi. Berikan tubuh anda alat-alat yang sangat didambakannya. Jika video ini bermanfaat untuk anda, kongsikan dengan orang yang anda sayangi yang menghidap masalah tekanan darah tinggi. Ia mungkin satu hadiah yang menyelamatkan nyawa mereka. Dan beritahu saya di ruangan komen, adakah anda akan memulakan protokol 3 buah ini? Tulis saya mula hari ini jika anda bersedia untuk mengambil alih kawalan. Jaga diri anda baik-baik. Hargai jantung anda dengan makanan yang betul. Ingatlah bahawa setiap keputusan sedar yang anda buat hari ini ialah satu tindakan kasih sayang terhadap masa depan anda dan terhadap mereka yang memerlukan anda. Jumpa anda di video seterusnya, di mana kita akan terus merungkai rahsia untuk mendapatkan kesihatan besi, kesihatan yang sangat teguh. Semoga dirahmati dan semoga tekanan darah anda kekal sempurna serta jantung anda kekal kuat selama berdekat. Adakah anda sedang memberi perhatian? Kerana apa yang akan saya dedahkan sekarang adalah kepingan teka-petiki yang hilang untuk kesihatan kardiovaskular anda. Di bahagian pertama, kita telah mengetahui bagaimana natrium membengkakkan arteri anda dan bagaimana kalium dalam pisang bertindak sebagai injap pelepas tekanan kecemasan. Tetapi, dan ini satu tetapi yang sangat besar, menyingkirkan lebihan cecair tidak mencukupi jika arteri anda masih kaku, tegang dan tertutup seperti genggaman penumbuk. Anda boleh mengosongkan air daripada hos getah,
Tetapi jika hos tersebut bengkok atau terhimpit, tekanannya masih berbahaya. Kita perlukan sesuatu yang lain. Kita perlukan sesuatu yang akan membuka pintu airnya. Kita perlukan satu vasodilator biologi yang kuat. Di sinilah buah ajaib yang kedua masuk. Sejenis buah yang sering disalahertikan oleh kebanyakan orang sebagai hanya untuk hari yang panas, perkelahan di kolam renang dan pencuci mulut ringan, tanpa menyedari bahawa mereka sedang mengabaikan salah satu ubat semula jadi paling canggih yang wujud di muka bumi. Saya bercakap tentang tembikai. Ya, tembikai. Tetapi jangan anggap ia sebagai air gula semata-mata. Itulah yang dimahukan oleh pihak industri untuk anda fikirkan. Anggap ia sebagai satu bekas biologi yang memuatkan asid amino luar biasa yang dipanggil L-citrulline. Biar saya bawa anda ke dalam satu perjalanan mikroskopik di dalam tubuh anda agar anda faham mengapa ia sangat penting. Apabila anda menggigit sepotong tembikai segar, sistem pencernaan anda mengekstrak L-citrulline tersebut. Ia kemudian pergi ke buah pinggang anda dan dalam proses kimia yang menarik bertukar menjadi arginine. Dan di sinilah keajaiban bermula. Arginine itu bertukar menjadi nitric oxide. Sematkan nama ini dalam ingatan anda, nitric oxide. Ia kemungkinan besar merupakan molekul terpenting untuk kelangsungan hayat arteri anda. Ia bertindak sebagai mesej kecemasan, satu telegram kimia yang pergi ke sel-sel otot di sekeliling salur darah anda dan memberikan arahan seperti ketenteraan, berehat, tenang, mengembang. Dan sel-sel itu patuh. Bayangkan arteri anda sekarang. Jika anda menghidap tekanan darah tinggi, ia menjadi tegang, sempit memaksa jantung mempam dengan kekuatan brutal supaya darah dapat melaluinya. Sekarang, bayangkan nitric oxide bertindak. Dinding-dinding arteri berehat. Diameter arteri mengembang. Rintangan lenyap. Darah mengalir dengan lancar, senyap tanpa gelora. Tekanan darah menurun. Bukan kerana majik tetapi melalui fizik tulen. Seolah-olah seseorang membuka semua tingkap di dalam bilik yang sesak dan membiarkan air segar masuk. Satu kajian dari Universiti Negeri Florida yang membuatkan komuniti perubatan terpegun menunjukkan bahawa orang dewasa dengan prahipertensi yang mengambil hidangan bersamaan 500 gram tembikai setiap hari berjaya menurunkan tekanan darah mereka sebanyak 9/4 mata dalam masa 6 minggu sahaja. Tetapi dengar ini, arteri mereka menunjukkan peningkatan yang signifikan dari segi keanjalan. Ia meremajakan. Saya pernah melihat pesakit di klinik saya sendiri. Mereka yang datang dalam keadaan termengah-mengah dengan muka yang merah dan tekanan darah yang melambung tinggi mengambalkan tabiat ini. Beberapa minggu kemudian, mereka memberitahu saya rasa saya bernafas dengan lebih baik. Sakit kepala sudah hilang. Bunyi berdesing berterusan di telinga sudah pergi. Ini bukan kebetulan. Ini adalah kuasa nitrik oksida yang bekerja 24 jam sehari. Tetapi inilah rahsia yang hampir tiada siapa tahu dan yang anda akan manfaatkan hari ini juga. Anda tahu bahagian putih pada tembikai? Lapisan antara isi merah dan kulit hijau keras yang selalu anda potong dan buang. Berhenti. Bahagian putih itu mengandungi lebih banyak L-citrulline daripada bahagian merah. Anda telah membuang ubat ke dalam tong sampah selama bertahun-tahun. Cadangan saya sangat mudah. Jika anda boleh menerima rasanya, kisar sedikit bahagian putih itu bersama dengan bahagian merah. Ia ibarat pengecas super untuk arteri anda. Saya bertanya kepada anda sekarang dan saya mahu melihat jawapan anda di ruangan komen. Adakah anda tahu rahsia bahagian putih tembikai ini atau adakah anda membuangnya ke dalam tong sampah? Tulis saya buang atau saya gunakan di ruangan komen. Saya ingin tahu sejauh mana komuniti saya peka tentang hal ini. Namun ceritanya tidak tamat di sini kerana membuka arteri, tembikai dan membuang natrium, pisang adalah penting. Tetapi kita masih kekurangan tiang yang ketiga. Kita kekurangan perlindungan. Tiada gunanya membuka paip jika dinding paip itu sudah berkarat, terkakis dan hampir pecah. Tekanan darah tinggi menyebabkan satu kerosakan teruk yang dipanggil stres oksidatif atau tekanan oksidatif. Ia seperti karat pada kereta lama. Arteri anda sedang dibedil oleh radikal bebas yang merobek tisu, mencipta keradangan dan memudahkan kolesterol untuk melekat. Dan di sinilah masuknya buah ajaib yang ketiga, buah gelap. Perisai pelindungan anda. Saya maksudkan anggur gelap, hitam atau merah pekat dan beri biru.
Permata-permata kecil ini bukan sekadar hiasan dalam pinggan sarapan. Ia adalah bom padat yang mengandungi antosianin dan resveratrol. Apabila tekanan darah anda tinggi, aliran darah akan menghentam endotelial, lapisan dalam arteri, dan merosakkannya. Kerosakan itu menarik keradangan. Anggur gelap dan beri biru berfungsi sebagai pasukan pembaikan kecemasan. Antioksidan yang terkandung di dalamnya akan meneutralkan radikal bebas sebelum ia sempat menyentuh sel anda. Satu analisis meta berskala besar yang diterbitkan pada tahun 2023 yang meneliti 20 kajian dengan lebih 3,000 pesakit mengesahkan perkara yang selama ini kita syak. Pengambilan harian beri biru atau anggur menurunkan tekanan sistolik sebanyak 5 mata dan diastolik sebanyak 3 mata. Doktor, 5 mata nampak sikit. Mungkin anda terfikir begitu. Jangan tersilap. Dalam perubatan kardiovaskular, pengurangan 5 mata sistolik bermakna mengurangkan risiko strok sebanyak 14% dan risiko serangan jantung sebanyak 9%. Kita sedang bercakap tentang menyelamatkan nyawa anda dengan segenggam buah-buahan. Selain itu, sebatian-sebatian ini memperbaiki fungsi endotelium. Ia menjadikan lapisan dalam arteri anda licin seperti teflon sekaligus menghalang pembentukan darah beku yang membawa maut. Namun awas, dan ini adalah amaran hidup atau mati. Saya tidak bermaksud jus anggur komersial yang dijual dalam kotak di pasar raya. Itu adalah gula yang dipasyuri. Proses perindustrian memusnahkan serat dan antioksidannya. Jika anda minumnya, anda hanya memburukkan kencing manis anda. Saya bercakap tentang buah yang sebenar, utuh bersama kulitnya. Kunyahkannya. Di situ terletaknya resveratrol. Di situ terletaknya kehidupan. Sekarang, izinkan saya menceritakan kisah yang mengubah kerjaya saya. Kisah Encik Roberto. Kerana statistik hanyalah nombor yang sejuk, tetapi nyawa manusia adalah perkara yang benar-benar penting. 4 tahun lalu, seorang lelaki berusia 73 tahun melangkah masuk ke klinik saya, Encik Roberto. Dia berjalan lambat, seolah-olah memikul beban dunia di bahunya. Rekod perubatannya amat menakutkan. Tekanan darah tinggi yang teruk selama 20 tahun dan pernah terselamat daripada 2 serangan jantung kecil. Purata tekanan darahnya, walaupun menelan 4 pil berbeza setiap pagi, ialah 170 ke atas 105. Isterinya, Puan Carmen, duduk berhadapan dengan saya dan menangis esak-esak. Dia berkata, Roberto bukan lagi dirinya yang dulu. Dia tak mahu keluar rumah kerana takut mati rebah di jalanan. Dia berhenti bermain dengan cucu-cucunya. Dia hanya duduk di kerusi dan menunggu. Hanya menunggu jantungnya gagal sepenuhnya. Saya memandang Encik Roberto. Saya dapat melihat ketakutan yang mutlak di matanya. Rasa takut yang melumpuhkan apabila anda berasa membawa bom jangka di dada dan tidak tahu bila ia akan meletup. Saya menyemak pemakanannya. Sangat menyedihkan tetapi sering berlaku. Encik Roberto bersarapan roti putih dengan daging sejuk yang masin. Makan tengah hari dengan stew, rebusan daging yang berminyak. Makan malam dengan lebih banyak roti dan keju. Buah-buahan? Sifar. Itu makanan budak-budak, katanya kepada saya. Pengambilan kaliumnya sungguh menyedihkan, kurang 1,000 mg sehari. Tubuhnya diracuni natrium dan arterinya kaku seperti paip plumbum. Saya merenung matanya dan berkata, Encik Roberto, kita akan buat satu perjanjian. Saya belum akan berhentikan ubat anda, itu satu tindakan tidak bertanggungjawab. Tetapi kita akan tambah ubat yang sebenar, ubat yang tumbuh di pokok. Saya menerangkan tentang kuasa pisang, tembikai dan anggur gelap. Saya merangka satu protokol khusus untuknya. Dia memandang saya dengan penuh skeptikal. Doktor percaya ke buah-buahan boleh buat apa yang gagal dilakukan oleh ubat paling kuat di farmasi? Beri saya 3 bulan, rayu saya. Hanya 3 bulan. Dia bersetuju lebih kerana mahu memberi ketenangan kepada isterinya berbanding mempercayai saya. Minggu pertama memang sukar. Sukar untuk mengubah tabiat 70 tahun. Tetapi Puan Carmen menjadi bidadari pelindungnya, menyediakan buah-buahan itu setiap hari. 3 minggu kemudian, saya terima satu panggilan. Panggilan daripadanya. Suaranya kedengaran berbeza. Ada tenaga. Doktor, saya baru saja ambil tekanan darah. 150 ke atas 90. Saya tak pernah tengok nombor tu daripada bertahun-tahun.
Pada bulan kedua, dia kembali ke klinik. Tekanan darahnya pada paras 135 ke atas 85. Pakar kardiologinya dengan rasa terkejut terpaksa mengurangkan dos salah satu ubatnya kerana dia menjadi pening akibat tekanan darah yang sudah rendah. Menjelang bulan ke-6, Encik Roberto mencapai 120 ke atas 75. Dia hanya mengambil 2 jenis ubat berbanding 4. Tetapi perkara yang paling indah, perkara yang membuatkan saya sendiri mengalirkan air mata, bukanlah nombor pada kertas tersebut, tetapi melihatnya masuk ke klinik, berjalan tegap, bersenyum. Dia memberitahu saya dia telah kembali ke taman bersama cucu-cucunya. Dia sudah mula berjalan berpegangan tangan dengan Carmen semula. Dia berkata, "Doktor bukan sekadar turunkan tekanan darah saya. Doktor telah buang rasa takut saya. Doktor kembalikan semangat saya untuk hidup." Inilah kebenaran yang saya mahu anda fahami hari ini. Kita bukan bercakap tentang kecantikan. Kita bukan bercakap tentang makan sihat kerana ia menjadi trend. Kita sedang bercakap tentang mendapatkan kembali kebebasan anda. Kita sedang bercakap tentang menghilangkan rasa takut untuk mati sebelum tiba masanya. Encik Roberto tidak melakukan sebarang sihir. Dia hanya memberikan tubuhnya alat biologi yang amat sangat diperlukan. Kalium untuk membuang natrium, nitric oxide untuk membuka arteri, antioksidan untuk membaiki kerosakan. Dan sekarang, anda berada di persimpangan yang sama sepertinya. Anda mempunyai maklumatnya. Anda kenal buah-buahannya. Anda tahu cara ia berfungsi. Tetapi, tahu sahaja tidak memadai. Anda perlukan pelan. Anda perlu tahu dengan tepat berapa banyak nak makan, bila masa nak makan dan cara menggabungkannya supaya ia bekerja secara sinergi tanpa mendatangkan masalah kepada anda. Kerana terdapat kesilapan-kesilapan maut. Ya, maut. Ada pesakit yang mula makan pisang tanpa kawalan sedangkan mereka ada kerosakan buah pinggang dan akhirnya masuk ke bilik kecemasan. Pesakit yang mencampurkan makanan dengan salah dan membatalkan kesannya, atau penghidap diabetes yang melonjakkan gula mereka kerana tak tahu mengawal sukatan tembikai. Saya tidak mahu perkara itu berlaku kepada anda. Saya mahu anda ada panduan, peta yang tepat, langkah demi langkah. Oleh sebab itu, dalam bahagian seterusnya dan yang terakhir dalam siri ini, saya akan mendedahkan protokol 4 minggu yang tepat. Saya akan beritahu apa yang perlu dibuat pada minggu pertama, apa yang perlu ditambah pada minggu kedua dan cara mencapai minggu keempat dengan tekanan darah yang diperbaharui. Saya juga akan berikan amaran keselamatan yang mungkin tidak sempat diterangkan oleh doktor anda. Jika anda pernah merasai ketakutan yang dialami oleh Encik Roberto, jika anda pernah memandang cucu anda dan berfikir, sempat ke aku tengok dorang graduasi? Maka anda tidak boleh terlepas bahagian seterusnya. Tetapi sebelum beralih ke protokol terakhir, saya perlu tahu sama ada anda komited. Adakah anda sanggup melakukan apa yang perlu? Sanggupkah anda pergi ke pasar bukannya ke farmasi? Jika jawapannya ya dan jika maklumat ini memberi anda harapan sedangkan sebelum ini anda cuma berserah, semak sekarang juga untuk memastikan anda telah melanggan caluran ini. Jangan biarkan algoritma menyembunyikan bahagian akhir ini. Aktifkan loceng, notifikasi. Bersedia, cari pen dan kertas kerana pada segmen akan datang, kita akan merangka kehidupan baharu anda minggu demi minggu. Sains memihak kepada anda. Alam semula jadi memihak kepada anda. Cuma keputusan anda sahaja yang tinggal. Sudah bersedia untuk protokol ini? Mari kita mulakan. Tibalah saat kebenarannya. Ambil pen dan kertas sekarang. Apa yang saya akan sampaikan ini ialah protokol tepat 4 minggu yang telah menyelamatkan nyawa pesakit seperti Encik Roberto. Ini bukan satu cadangan. Ia adalah preskripsi pemakanan. Minggu pertama, bebanan kalium. Misi anda ialah mula menyingkirkan natrium yang meracuni arteri anda. Dos, masukkan 2 biji pisang sederhana ke dalam diet harian anda. Sebiji ketika sarapan dan sebiji lagi pada waktu petang. Tindakan, jangan ubah perkara lain. Teruskan makan ubat anda. Hasilnya, pantau tekanan darah anda pada waktu pagi dan malam. Anda akan melihat angka tersebut mula menurun, mungkin 3 atau 5 mata. Inilah permulaan proses membuka sekatan tersebut. Minggu kedua, vasodilatasi besar-besaran.
Sekarang kita akan membuka pintu airnya. Dos, tambahkan 2 cawan tembikai segar setiap hari. Makan tembikai sahaja, jarakkan daripada waktu hidangan utama. Jika anda berani, kisar sedikit bahagian putih bersama bahagian merah untuk mendapatkan lebih banyak citrulline. Sinergi, teruskan pengambilan pisang. Sekarang anda ada kalium ditambah nitric oxide. Arteri anda mula berehat. Tekanan darah akan turun dengan signifikan minggu ini. Minggu ketiga, perisai antioksidan. Kita akan melindungi jantung anda daripada kerusakan masa hadapan. Dos, tambahkan secawan beri buluh atau anggur gelap bersama kulit dan biji jika boleh semasa sarapan atau makan malam. Kesan, kini anda memiliki trio perfect yang bekerja 24 jam, 7 hari seminggu. Pembersihan, pembukaan dan perlindungan. Minggu keempat, penilaian dan pelarasan doktor. Bandingkan nombor anda pada hari pertama dengan hari ke-30. Kebanyakan orang akan nampak penurunan sebanyak 10 hingga 15 mata untuk bacaan sistolik. Langkah kritikal, jika tekanan darah anda telah turun dengan banyak, jumpa doktor anda. Bawa rekod catatan anda bersama. Kemungkinan besar anda perlu mengurangkan dos ubat kimia anda, tetapi jangan sesekali lakukannya sendiri. Tunggu sebentar. Sebelum anda bergegas ke pasar, dengar amaran keselamatan ini. Tugas saya ialah melindungi anda, bukan merisikokan anda. Buah pinggang dalam bahaya. Jika anda mengalami kegagalan buah pinggang kronik tahap lanjut, buah pinggang anda tidak boleh menapis lebihan kalium. Makan pisang secara berlebihan boleh menyebabkan serangan jantung. Jantung terhenti. Jika ada kerosakan buah pinggang, jumpa pakar nefrologi anda sebelum bermula. Interaksi ubat-ubatan. Jika anda makan diuretik penjimatan kalium seperti spironolactone, berhati-hati, penambahan kalium dari buah boleh menyebabkan tahapnya dalam darah naik ke tahap bahaya. Anda perlu dipantau. Diabetes. Tembikai dan anggur ada gula semula jadi. Jika anda penghidap diabetes, kawal saiz hidangan dengan ketat dan pantau glukosa anda. Jangan makan berlebihan. Hipotensi, tekanan darah rendah. Protokol ini sangat berkesan sehingga apabila dicampur dengan pil anda, ia mungkin menurunkan tekanan anda terlalu rendah. Jika anda rasa pening masa nak bangun, itu pertanda badan sedang menyembuh dan kurang perlukan kimia. Hubungi doktor anda. Orang kata makan makanan sihat itu mahal. Anda tahu apa yang mahal? Katil di unit rawatan rapi selepas strok. Anda tahu apa yang mahal? Terpaksa bergantung kepada penjaga sebab anda tak boleh bergerak sendiri. 2 biji pisang dan sepotong tembikai cuma berharga beberapa sen. Itulah insurans nyawa paling murah untuk anda. Keputusan di tangan anda hari ini. Anda boleh tutup video ini dan terus hidup dalam ketakutan. Atau anda boleh berkata, cukuplah. Anda boleh mula ambil kawalan sendiri. Adakah anda akan mula menggunakan protokol ini? Saya mahu baca jawapan anda di ruang komen. Tulis dengan penuh keazaman. Saya mula hari ini. Langgan saluran ini sekarang juga dan aktifkan loceng notifikasi jika anda menghargai nyawa anda. Kongsi maklumat ini dengan orang yang anda sayang. Ia mungkin menyelamatkan nyawa mereka. Jaga diri anda baik-baik. Hargai jantung anda. Kita jumpa dalam video seterusnya dengan lebih banyak kebenaran perubatan. Semoga anda diberkati dengan kesihatan sekuat besi.